Bayangkan, sebuah kelas di mana para pelajar menggunakan pelbagai teknologi untuk aktiviti-aktiviti pembelajaran dan interaksi sosial. Bagaimana kita boleh mengukuhkan peranan kita sebagai guru dalam mengintegrasikan teknologi ini dalam pembelajaran pelajar? Di Google for Education, kami ingin memperkasakan guru-guru untuk menerokai keberkesanan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Pusat Latihan merupakan platform pembangunan profesional dalam talian yang direka untuk membantu para guru dalam mengimplementasikan Google dalam bilik darjah. Google menawarkan 2 pensijilan untuk pendidik. Pendidik bertauliah Google Tahap 1, Asas dan pendidik bertauliah Google Tahap 2, Lanjutan. Untuk memastikan kecemerlangan peperiksaan untuk pensijilan ini, anda hanya perlu mengikut 3 peraturan mudah. Pengajian, amalan, dapatkan pensijilan. Pertama, pengajian. Pilih antara 3 kursus yang berbeza untuk mempelajari kaedah mengintegrasikan aplikasi dan peranti Google dengan pengajian di bilik darjah. Ketahui bagaimana kaedah alatan web dan teknologi dalam talian boleh memberi kesan kepada pengajaran dan pembelajaran. Kelajuan kajian kursus-kursus ini, setiap klik dan halaman adalah kesemuanya di bawah kawalan kendiri. Kedua, amalan. Buat latihan dan ulang kaji kandungan unit-unit yang berkenaan. Contoh soalan pada akhir setiap unit boleh membantu anda agar cemerlang dalam peperiksaan akhir nanti. Tetapi, cara terbaik untuk memahami topik-topik yang disediakan adalah dengan mencuba, mengamal dan mengaplikasi segala yang anda pelajari dalam kursus ini di dalam kelas bersama pelajar anda. Setelah anda merasa sudah bersedia untuk menduduki peperiksaan, dapatkan pensijilan. Dalam peperiksaan ini, tunjukkan kemahiran asas yang diperlukan untuk mengintegrasikan Google di dalam bilik darjah. Ia tidak seperti peperiksaan biasa. Terdapat drag and drop, padanan serta penyelesaian tugasan berdasarkan kisah hidup sebenar seorang guru. Dengan pensijilan ini, anda dihubungkan dengan rangkaian pendidik bertauliah dari seluruh dunia yang juga mengimplementasikan Google di dalam bilik darjah. Jangan lupa untuk terus bertanya, belajar dan menyumbang melalui ruang dalam talian ini yang semakin berkembang, khusus untuk pendidik cemerlang seperti anda. Jika anda merasa sudah bersedia untuk melanjutkan pembangunan profesional anda ke tahap seterusnya, jadilah jurulatih bertauliah. Anda berpeluang untuk melatih guru-guru lain mengintegrasikan teknologi dalam bilik darjah serta membantu mereka melakukan yang terbaik dengan lebih baik. Bersedia memenuhi matlamat pembangunan profesional kendiri? Majulah dengan Google sekarang.